Masakan malam ini warisan kita merupakan sebuah program kebudayaan yang mengetengahkan keunikan masakan tradisional masyarakat Iban dari Sarawak. Melalui acara ini, kami memperkenalkan beberapa hidangan terpilih seperti kuih sarang semut, kuih cuan dan ikan sultan pansuh. Setiap hidangan ini bukan sekadar makanan tetapi mencerminkan identiti, kemahiran dan warisan budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi. Kuih sarang semut dikenali dengan teksturnya yang berongga halus menyerupai sarang semut. Proses pembuatannya memerlukan ketelitian untuk menghasilkan struktur yang lembut dan seimbang. Rasanya yang manis dan tekstur yang unik menjadikan kuih ini antara hidangan tradisional yang sering dihidangkan dalam majlis dan perayaan. Kuih cuan pula menampilkan kesederhanaan dalam bahan tetapi kaya dengan nilai tradisi, dibentuk dengan tangan dan dimasak dengan teknik yang diwarisi. Ia mencerminkan gaya hidup masyarakat yang ringkas namun penuh makna. Setiap penyediaannya menggambarkan hubungan erat antara makanan dan budaya harian masyarakat Iban. Ikan sultan pansuh dimasak menggunakan buluh sebagai bekas semula jadi. Teknik ini membolehkan ikan mengekalkan rasa asli sambil menyerap aroma daripada buluh dan bahan semula jadi yang lain. Kaedah memasak ini mencerminkan kebergantungan masyarakat Iban terhadap alam serta kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber yang ada. Melalui hidangan ini, jelas bahawa masakan bukan sekadar keperluan tetapi satu bentuk warisan yang terus dipelihara. Masakan malam ini warisan kita menjadi platform untuk memperkenalkan dan menghargai kekayaan budaya Iban kepada generasi masa kini.